Hari ni ada di kampung Nana orang Sia pandai kecek Melayu. Tu Udom Siswanครับพูดนาอยู่ภาษาอิสราเอลนี่พวกboleh sikit-sikit tak ada banyak anak lah tapi telet ke ada lah cucu tu 9 orang anak 4 orang Bini 3. bini sore Allah nak 3 Hai semua, Sadika. Sebab sekarang ni saya nampak ada ramai orang Malaysia yang masuk ke Thailand untuk merancang ke shopping ke atau healing kan. Jadi kalau awak nak tahu dia boleh cakap bahasa Melayu tak? Hari ni saya ada jawapan. Kalau Assalamualaikum. Saya nama Ramadan. Saya beranak di sini. Jadi orang Siam tetapi nenek moyang dari bahagian selatan. Nenek moyang dari bahagian selatan ya? Ya. Di utara Semenanjung, bersempadan dengan negeri Kedah dan Perlis. Ada satu kisah yang buat ramai rakyat Malaysia ternganga kagum. Bayangkan, seorang anak muda dari Thailand, tapi bila dia mula berbicara, yang keluar dari mulutnya bukan bahasa Thai, tetapi bahasa Melayu yang begitu fasih dan lembut nadanya. Nada suaranya santai, logatnya halus, sebutannya tepat, sampai ramai tak percaya dia bukan orang Malaysia. Fenomena ini kini tular di media sosial. Orang Thailand cakap Melayu macam orang kampung sebelah. Dan yang lebih menarik, dia bukan sekadar tahu bahasa, tapi faham budaya, adat. Malah pantun pun boleh dilontarkan. Ramai netizen terkejut, kagum, malah tersentuh bila mendengar. Kerana di sebalik logat dan tawa, tersimpan message yang lebih besar. Bahasa Melayu bukan sekadar milik Malaysia, tapi bahasa yang menyatukan hati serantau. Dari selatan Thailand hingga ke Indonesia, dari Sabah hingga ke Brunei. Bahasa ini hidup, bernafas, dan terus menyatukan jiwa Nusantara. Hai semua, Sadika. Sebab sekarang ni saya nampak ada ramai orang Malaysia yang masuk ke Thailand untuk merancang ke shopping ke atau healing kan. Jadi kalau awak nak tahu dia boleh cakap bahasa Melayu tak? Hari ni saya ada jawapan. Kalau awak nak tahu dia boleh cakap bahasa Melayu tak? Awak kena pakai ayat ni.พูดมาเลยได้ไหม?พูดมาเลยได้ไหม? Kalau dia cakap ไม่ได้ ไม่ได้ maksudnya tak boleh. Tak boleh. Tapi kalau dia cakap boleh sikit ke atau macam mana, so nasib baiklah dia boleh cakap bahasa Melayu. So senang kali awak sikit nak communicate, nak cakap shopping dengan dia orang kan. Tapi kalau dia tak boleh, awak kena pakai bahasa Inggeris ke atau Google Translate ya. Semangat guys. Bahasa Melayu Thailand logatnya Kelantan karena berbatasan langsung dengan Malaysia. Ya benar guys, sebenarnya di keseharian orang Melayu Thailand itu logat mereka tuh jadi misalnya kayak anok mano, di sano gitu. Jadi tidak seperti bahasa yang logatnya a atau ya seperti itu. Tapi itu nah, kalau mereka bisa bahasa Melayu yang kayak bahasa Malaysia, Semenanjung Malaysia atau yang itu. Jadi kayak awak nama siapa gitu kan itu. Karena mereka pernah kerja di Malaysia atau mereka nonton TV-nya dari Malaysia gitu. Jadi dari apa yang mereka tonton itu akhirnya mereka juga bisa bahasa Malaysia karena tinggal kayak apa ya perbedaannya dikit banget gitu guys. Saya Melayu Satun, saya tak cakap. Awak nak pergi mana? Tapi saya cakap. Hendak pergi mana tu? Hendak pergi mana? Saya Melayu Satun, saya tak cakap. Awak nak pergi naik basikal ke? Tapi saya cakap. Hai nak gerik ke? Hai nak pergi naik gerik ke? Saya Melayu Satun, saya tak cakap. Awak ni kelakar lah. Tapi saya cakap. Hai ni jual no. Hai ni jual Saya Melayu Satun, saya tak cakap. Hari ni nak minum air apa Tapi saya cakap. Hari ni nak makan yang apa ni? Hari nak makan yang apa Saya Melayu Satun, saya tak cakap. Cepatlah. Awak cepatlah. Tapi saya cakap. Ke. Cepat. Ke. Jom. Ke. Tak ada lagu rau. Assalamualaikum. Saya nama Ramadan. Saya beranak di sini. Jadi orang Siam tetapi nenek moyang dari bahagian selatan. Nenek moyang dari bahagian selatan ya? Ya. Selatan tahu kat mana? Tak tahu. Selatan Patani. Patani. Ya. Nenek moyang dah berapa lama kat sini? Kampung Kesek. Kampung Kesek. Masjid Kesek. Macam mana nenek moyang boleh berhijrah ke sini? Datang ke mari? Pahit ini Tamai. Lebih kurang 200. 200 tahun lepas.
200 pi. Oh. Jadi boleh cakap Melayu? Boleh tetapi sekarang lupa banyak lah. Oh, ni tidak ada orang bercakap dengan saya di sini. Oh, iyalah. Sini semua bahasa Thai bahasa Thai. Tetapi kalau berjumpa dengan kawan-kawan yang pernah belajar di sekolah akan bercakap bahasa begini. Oh, di sekolah ada belajar cakap bahasa Melayu? Oh, banyak lah. Di Bangkok? Di Kelantan? Di Bangkok banyak. Oh. Ada juga Melayu, Jawi. Jawi. Oh, lisan Jawi. Oh, okey. Oh, okey. Terima kasih. Okey. Korang dari mana? Korang. Lu tuh orang Thailand. Apalah budak nih. Jom solat. Lu tuh orang Thailand. Apa hal nih? Ya orang Thailand kan biasanya sawadikap, kun pen yang rai gitu. Ini pakai bahasa Melayu, ngajak sholat lagi. Ke kuil, mudah. Sholat. Semua orang kat sini mestilah pakai bahasa Melayu dan Muslim. Kita nih sekarang kat Thailand Selatan, Patani, Yala, Naratiwa, semua daerah nih 80-90% Muslim dan berbahasa Melayu. Kok bisa pakai bahasa Melayu juga? Zaman dahulu wilayah ini Kesultanan Patani, sebuah kerajaan Melayu sebelum diambil kerajaan Siam Thailand pada awal abad ke-20. Sebagai warisan sejarah, bahasa Melayu ini tetap kami pakai sampai sekarang. Oh, ya udah yuk sembahyang. Sholat, sembahyang. Kalau kita di Indonesia ya nyebutnya sembahyang. Jangan-jangan awak nih yang Buddha. Ada di kampung Nana, orang Sia pandai kecek Melayu. Tu Udom Cisuan ครับ พูดนายอยู่ภาษาอิสราเอลนี่พวกboleh sikit-sikit tak ada banyak anak lah tapi telet dekat ada lah. Cucu tu 9 orang, anak 4 orang. Bini 3. Bini sore, Allah nak 3. Ni berharap body tak erak dah deh. Rasa orang dengan orang Melayu. Tak ada rasa rana. Kita rasa kata saing lapik, saing oreh. Tak ingat kata orang kampung dok. Nak adik-beradik gitu dengan Melayu kita ni. Okey, hari ni terima kasih banyak-banyak. Khabar deh. Oh, sama-sama lah. Oh. Kalau lain kali kita boleh jumpa pula deh. Oh, mula jumpa pula. Okey. Okey, khobkun kak. Tak ada kawan, kalau tak ada kawan matilah aku. Okey, hari ni I nak ajak my friend cakap Melayu. Hari ni kita pergi mana? Kita pergi Pavilion. Tu tak samyang Thai ไม่ได้ Kita pergi Pavilion, lepas tu lepas Petaling Street.พูดอะไรอีกอะไรก็ได้ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วอ่ะแต่เราน่าจะกับเบอร์มาแค่นาบารีนี้กินอะไรอันนี้มาแค่นาสิแล้วก็ตั้งนึงขอนึกก่อนว่ากินอะไรบ้างkita makan nasi, kita makan milk tea, kita makan apa lagi? Satu lagi. Okey, sedap. Malaysia good. Malaysia good. Okey. Seronok sebab ada kawan. Kalau tak ada kawan matilah aku. Okey, nampak tak dia punya bahasa Melayu dah ada peningkatan sebab before this dia bodoh. Dia sangat bodoh bahasa Melayu walaupun dia pernah ajar. Kita je dari Kafi. Bye. Kak, asal dari mana di Thailand nampak cakap Melayu lorat Kedah? Lorat Kedah ke? Saya tak tahulah. Ramai sebenarnya heran sebab kalau orang Thailand mesti dia ada slang-slang Kelantan sikit kan. Walaupun dia menetap di Malaysia lama, mesti dia ada slang Kelantan sikit. Tapi saya, sebabkan saya duduk Penang, saya tak pernah menetap di Kedah. Okay? Tapi tak tahu kenapa ramai orang cakap, kenapa lorat macam Kedah, lorat macam Kedah. Mungkin seramai kawan Kedah juga. So, lorat saya Kedah ni, lorat saya utara ni sebab saya belajar universiti lagi di Penang. Duduk di Penang, memang duduk menetap di Penang itulah dari lama-lama dari universiti. Jadi ramai kawan dengan orang Malaysia, ramai kawan dengan utara, orang Penang. So, lorat dia jadi macam ni lah. Macam ni. Dan saya suka. Kalau saya belajar bahasa apa-apa pun, saya nak slang macam bahasa tu. Itu orang panggil apa, jenis orang lah. Saya tak mau setakat boleh belajar bahasa tersebut. Saya jenis nak juga dapat slang tersebut. Nak bagi macam lokal gitu. So saya keep macam mana? Keep it up lah, belajar dari orang tempatan. Macam selalunya orang Thailand bila dia belajar di Malaysia, dia akan kawan dengan orang Thailand je lah. Ada juga kawan Malaysia. Tapi saya tak. Saya ramai kawan Malaysia lagi masa saya belajar pada kawan Thailand. Sebab saya nak praktis bahasa Melayu.
And then satu lagi, satu cara yang kita nak belajar banyak bahasa dan nak belajar bahasa tersebut dengan cepat apa-apa saja, dengan nak dapatkan slang tu sebiji macam mana native yang cakap, kita kena banyak praktis dan berkawan dengan orang yang cakap bahasa tu ataupun dialek tu. Gitu, itu saja. Okay? So saya orang Thai Selatan, Piau Thailand Selatan. Kon Thai Haleng Thai Dai. Bukan lidah-lidah Melayu. Saya tak berlahir di Pertanian lah Naratiwat, bukan. Tapi saya orang selatan belah atas sikit. Tempat saya lahir tu orang cakap Siam, orang cakap orang cakap selatan. Macam mana saya boleh piau bahasa Melayu adalah bila saya duduk di Malaysia. Tapi kecil-kecil dulu mak bapak hantar jugalah belajar bahasa Melayu masa kecil-kecil dulu. Macam Sabtu Ahad kami pergi belajar Jawi, belajar Rumi, macam tu sebab saya ada keturunan Melayu juga. Gitulah cerita bahasa Melayu saya. Kita mungkin selalu fikir bahasa hanya alat komunikasi, tapi hari ini kita belajar sesuatu yang lebih dalam. Bahasa juga adalah jambatan hati. Anak-anak muda di selatan Thailand, di Patani, Yala dan Naratiwat membesar dengan dua dunia, budaya Thai dan jiwa Melayu. Dan hasilnya lahirlah generasi yang unik, fasih dua bahasa. Tapi hati mereka tetap lembut dalam tutur Melayu. Mereka menyanyikan lagu Melayu, berpantun dalam dialek utara, dan masih menjaga adat yang serupa dengan kita. Setiap kali mereka bercakap, terasa keakraban itu. Seperti berbicara dengan saudara jauh yang lama.